guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ni saya nak kongsikan dengan korang semua skincare yang berbaloi dibeli. Bila umur dah 30 ni, memang kita ada rasa insecure. Saya tak tahu dengan orang lain macam mana, tapi saya ada rasa insecure. Lebih-lebih lagi bila saya dah bersalin anak pertama dan kemudian saya dah bersalin anak kedua, memang saya nampak perubahan dari segi fizikal dan juga skin muka saya. Saya dah anak kedua, memang ada jeragat dan juga skin itu cepat sangat kering. Mungkin sebab saya breastfeed juga, kekurangan air, jadi skin saya nampak kurang bermaya. Saya rasa ibu-ibu kat luar sana pun akan mengalami benda yang sama. Bila kita ada rasa insecure, kita nak pakai apa pun kita rasa tak cantik, kita nak buat apa pun kita rasa macam tak bermaya, and kita automatik akan ada low self-confidence. Mungkin juga boleh berlaku ia adalah part of postpartum journey sebagai seorang ibu, because anak saya baru setahun 2 bulan. Tapi bila kita tengok muka kita tak bermaya, kita rasa akan kurangnya keyakinan diri dengan suami, and mula kita ada negative thought yang lelaki akan nampak wanita lain lebih cantik berbanding isterinya. So ini adalah skincare yang aku rasa berbaloi aku beli. Ia adalah overlap. Yang ini aku beli daripada Korea. Ini sangat-sangat best. Dia sangat-sangat best. Dia adalah toner. Dulu aku ingat kita perlukan banyak skincare untuk muka yang cantik. Tetapi aku belajar yang sebenarnya kita tak perlu muka yang cantik. Kita perlu skin yang sihat dan minimalis. Maksudnya tak perlu banyak skincare pun. Cukup yang ada untuk keperluan skin kita. So aku punya skincare hanyalah toner, serum, moisturizer dan sunscreen. Itu sahaja. Okay, ini aku beli kat Korea. Aku rasa dalam dalam RM30 Malaysia. Macam tu. So, aku sambil aku nak buat video, sambil aku nak siap lah. So, aku guna toner. Memang aku letak kat tangan dan terus pakai kat muka. Sebab aku tak nak membazir letak kat kapas. Kemudian, aku akan pakai Serum Spray Radiant Skintific. Dia ada Sandela and dia hydratekan muka aku. Lagi-lagi dia ada oil tau. So dia nampak muka tu glow. Dia buat skin aku nampak glow. Perasan tak? Tadi kering dan sekarang lebih hydrated dan glow. Dark Spot Serum. Yang ini best. Ni best. G2G Dark Spot Serum ni sangat-sangat best. Dia menyebabkan dark spot aku kurang. Okay, aku dulu banyak dark spot. Kan kita ada bekas-bekas jerawat juga. Lepas tu bintik-bintik hitam. Bila kita picit jerawat, yelah kita ni gatal kan. So kita picit jerawat guna kuku. Dulu kita tak guna. Dulu kan kita geram kadang-kadang untuk kopek. Adalah dark spot kita. Dan dia memudarkan. Memang memudarkan. Dark spot yang bawah-bawah ni, yang ini, ini adalah jeragat sebenarnya. Satu benda yang aku rasa skincare aku sangat mahal. Ini aku baru guna 2 minggu kot. 2 minggu, 3 minggu macam tu. Tapi best aku guna ni. So dia oil tau. Dia berminyak. Pertama kalinya aku pergi, aku beli ni dekat IOI. Pertama kalinya aku beli ni, ni aku sangat-sangat takut nak guna sebab dia oil. Dan aku takut menjadi punca jerawat aku naik semula. Tapi seller tu dia meyakinkan aku dan dia membuat aku rasa seronok. Lebih-lebih lagi dia kata, you tak payah beli dulu, you boleh je guna tester dia. Tapi bila aku test kat tangan, dia sangat-sangat best dan dia tak berminyak seperti serum oil yang lain. Jadi and dia ada amount, kita boleh adjust based on kita punya lah. And texture dia betul minyak. Okay, tekstur dia memang minyak. Dan 2 minggu aku pakai, memang nampak perubahan aku punya skin. Skin aku nampak lebih hydrated, lebih anjal dan yang tak bermaya semua tu bermaya. Yang aku nampak tak bermaya semua bermaya. Dan aku guna 2 kali sehari.
Aku guna 2 kali sehari. And dia ajar, dia suruh bagi ada wap kat tangan and tekankan. See my skin? Okay, nampak tak? Dia nampak glow dan anjal, dan terus nampak anjal lah. Nampak anjal, nampak yang benda yang sukar untuk aku cakap, tapi benda ni best. Dan aku dia ada bagi tester dia punya cleanser, and cleanser tu sangat-sangat best tapi mahal. Jadi tunggulah aku ada duit baru aku beli. Okay, yang ini pun mahal nak 30 ml 380, tapi bagi aku untuk kegunaan yang kita ni bukanlah guna banyak-banyak dan muka kita pun kecil, jadi okey kot untuk gunakan dengan harga itu, dan mungkin boleh bertahan dalam 3 ke 4 bulan macam tu maybe. Tapi dia punya, kita fokus kepada dia punya tanda kerja. Dia bekerja untuk skin kita. So untuk usia-usia yang macam aku, yang aku rasa low self confident, banyak saham lah kot untuk kita punya confident booster. Okay, seterusnya adalah aku punya favorite moisturizer. Ini adalah favorite moisturizer aku, adalah Aqua daripada Natural Republic. Aku beli ni pun dekat Korea. Aku dapat dua kotak dalam RM130 macam tu. And dia sangat-sangat bagus untuk bagi lembap kulit. Sekarang ni memang aku cari any skincare yang lembapkan kulit. Mungkin sebab breastfeed satu hal, sebab tak jaga makan, kurang minum air, kurang tidur, so menyebabkan kulit aku kering dalam usia macam ni. So yang Aqua dan juga combination dengan Clarins ni sangat-sangat best skincare yang aku rasa berguna pada usia aku sekarang ini. Walaupun harga dia mahal, tetapi dia worth it untuk digunakan. Dan dia tak banyak. Aku tak perlu skincare yang banyak sebenarnya untuk kulit yang sihat. Kalau dulu memang aku nak kulit tu flawless, kulit tu cantik, kulit tu putih, tapi for now aku hanya nak kulit yang sihat. Sekali aku akan guna sunblock. Aku cari banyak sunblock dan aku adalah pengguna sunblock harian sahaja, tak guna foundation. Foundation aku akan guna untuk waktu-waktu yang tertentu, macam raya, kenduri, ada keramaian, travel, itu aku akan guna foundation. Selebihnya memang aku guna sunblock, dan aku guna macam-macam sunblock, dan aku suka sunblock yang berwarna. Okay, so sekarang ini adalah favorite sunblock aku dari Evernice. Okay, memang aku suka sebab dia tinted sunblock. Dan aku tak tahu lah penggunaan korang macam mana. Aku ni macam sayang sebenarnya skincare. So aku guna memang macam ni. Kalau korang kata tak cukup, tak apalah, aku rasa ia cukup untuk aku. Evernice ni sangat best. Dia tinted sunscreen, dan dia warna kulit kita. So bila pakai, automatic dia memang nampak seperti pakai foundation, tetapi tak, kita pakai sunblock je. Dan bila sunblock, dia memang kena top up lah SPF 50. Tapi dalam, aku boleh cakap 4-5 jam macam tu, memang kau dah nampak muka tak bersiap. So top up lah skincare tu. Lagipun setiap kali kita solat, kita akan top up skincare kan. Jadi dia tak adalah merisaukan kita pun untuk aku. And bila aku pakai sunblock, ia lebih memudahkan untuk aku cuci. Dan aku adalah orang yang malas sangat-sangat untuk buat double cleansing. Sebab tu lah muka aku macam ni kan. And ini je selalunya aku akan keluar, aku akan pakai macam ni. Cuma kalau ada orang-orang yang penting, meeting yang penting, yes, aku akan bersiap lah pakai sunblock, foundation dan sebagainya. Yang kita perlukan adalah skincare yang sihat. Itu je video aku hari ni. Aku akan keluarkan banyak lagi video travel, video dengan anak, video mak buat apa, just for fun je, untuk mengisikan masa lapang. Thank you so much for watching. Bye bye.